siapa di sini guna emas untuk guna emas ni pajak gadai untuk beli sesuatu, untuk kitaran hidup dia. Kebanyakannya ramai yang tak tahu tentang simpanan emas ni kita boleh pajak gadai. Contohnya, tuan-tuan macam kawan saya sendiri, dia Kristian tau. Dia Kristian, jadi dia baru mulakan simpanan emas. Lepas tu dia beritahu macam mana ni kereta saya rosak, saya perlukan RM5,000. Ketika itu harga 5 dinar lebih kurang kalau dia pajak gadai dia akan dapat RM5,000 juga tuan-tuan. Jadi dia simpan, dia pajak gadai dia punya 5 dinar tuan-tuan. 5 dinar dia 21.25 gram. Dia simpan untuk dia dapatkan tunai buat kenderaan dia, masalah kenderaan dia. Jadi bila selesai dalam masa 6 bulan tu tuan-puan, dia bayar semula emas yang dia pajakkan itu selama 6 bulan. Jadi masalah kereta dia settle, kerosakan kereta tu settle, emas dia dapat semula. Boleh nampak dekat sana keperluan dia. Ya, jadi ikut kepada situasi kita tuan-puan, bukan ikut kepada kalau tuan-puan nak orang kata tuan-puan nak bayar hutang personal loan ataupun hutang itu melibatkan hutang yang besar, tuan-puan jangan pajak gadai tapi terus jual. Ikut situasi tuan-puan. Kalau benda melibatkan RM50,000 ataupun RM30,000 ke atas, lebih baik kita jual, jangan pajak gadai tuan-puan. Kalau melibatkan pajak gadai ni kita cuma guna amount yang kecil-kecil je. Jadi itulah kelebihan dia sebenarnya simpan emas ni tuan-puan kalau bagi saya lah.